Baik, kita jumpa lagi dalam episod kedua untuk permohonan UPU. Bagaimana cara untuk memohon UPU? Inilah dashboard yang akan anda tengok sebaik saja anda dah buat pendaftaran dan sebagainya lah. Sekarang ini kita nak tumpukan ke bahagian permohonan ini. Baik, kita klik dekat sini. Inilah yang saya katakan, nombor unik ID BSN ini, nombor PIN ni memang kena simpan elok-elok. Sebab apa? Setiap kali anda nak buat permohonan, anda kena isi nombor unik ID dekat sini. Memang kena isi. Tak boleh tak isi. Sebab itu tolong jangan hilangkan nombor unik ID ataupun tersebut sebagai nombor PIN BSN ini. Okey, sekarang ini kita masukkan MyCard. MyCard ni tak apalah, ini hanyalah orang kata dummy MyCard. Okey, kemudian masukkan nombor PIN. Jangan risau, nombor PIN ni pun dummy juga. Okey. Kategori SPMA seterusnya. Okey. Dekat sini anda boleh jawablah soalan-soalan yang saya sebutkan semalam kan untuk episod pertama. Dah tu kita teruskan sahaja. Dah terus, tibalah masanya untuk anda melengkapkan. Ini benda-benda yang penting ni lah, contoh nama, alamat bandar, postcode negeri dan sebagainya. Okey, soalan yang akan ditanya ialah URL ini. Adakah perlu ataupun wajib? Jawapannya tak wajib. Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Katakan kalau anda nak mohon khusus bertemu duga, sekiranya ada URL ini adalah merupakan nilai tambah. Macam mana nak buat? Boleh rakam, kemudian upload di YouTube dan linknya letakkan di sini. Mudah saja kan? Kemudian, tempat lahir, tarikh perkahwinan, bilangan adik-beradik, anak pertama ke ataupun berapa orang lah. Kenapa ada turutan adik-beradik? Sebab turutan adik-beradik ini akan melayakkan anda untuk memohon beasiswa sulung kalau ada. Sebab itu, boleh isi turutan adik-beradik ini. Okey, adakah anda mempunyai bakat? Kalau ada, tulis ya. Apakah bakat yang akan keluar? Tengok dekat sini, dia akan keluar macam-macam lah. Intelektual, akademik. Okey, contoh kalau kita buat seni kreatif, jenis bakatnya apa? Melukis, mewarna, menulis dan sebagainya. Kemudian kalau bakat lain, teknikal, teknologi, keusahawanan. Okey, katakan teknikal dan teknologi, dia akan keluar baiki, itu, ini dan sebagainya. Kalau katakan kita tak ada bakat, tulis sahaja tidak. Tak ada masalah. Kemudian kita simpan. Dah simpan, kita boleh teruskan. Okey, next. Ini adalah maklumat ibu bapa. Maklumat ibu bapa ni boleh tengok dekat sini lah. Isi betul-betul. Kalau ibu bapa OKU, letaklah OKU. Jangan risau, ini semua adalah orang kata apa, nombor IC palsu yang saya isi sahaja. Seterusnya, dia keluar dekat sini, maklumat akademik. Kalau sebelum ini dia ada kena isi keputusan percubaan, tapi sekarang tak ada. Inilah orang kata perubahan yang berlaku saat-saat akhir. Kemudian kita teruskan. Tibalah masanya. Di sinilah dia. Di sinilah untuk kita memilih. Di sinilah untuk kita memilih 12 pilihan itu. Pilihlah pertama apa yang kita nak, letak dekat sini, ataupun kita boleh buat carian. Contohnya, Inggeris. Ada diploma bahasa Inggeris kat sini. Katakan kalau kejuruteraan dia akan keluar dekat sini. Okey, ada yang kata tapisan berdasarkan bidang. Contoh kalau pendidikan, dia akan keluar pendidikan sahaja dekat sini. Dia ada satu iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Katakan kalau kita nak teknologi maklumat dan komunikasi, dia akan keluar teknologi maklumat dan komunikasi sahaja dekat sini. Okey, katakan kalau kita buat tapisan mengikut pertanian, dia akan keluar khusus-khusus pertanian sahaja dekat sini. Kalau katakan kita buat tapisan berdasarkan kesihatan dan kebajikan, dia akan keluar yang itu sahaja. Ataupun kita nak buat tapisan mengikut universiti pun boleh. Contoh UPSI, dia akan keluar UPSI sahaja dekat sini. Okey, isilah 12. Kemudian dah siap nak buat apa. Kalau ada temuduga, letak dekat sini zon temuduga. Kalau anda berada di KL, letaklah di zon tengah. Kalau anda berada di timur, letaklah di timur. Selatan, utara, Sarawak dan Sabah. Boleh tak kalau saya duduk Selangor tapi atuk saya dekat Terengganu dan
saya banyak berada di Terengganu sampai bulan 6. Boleh tak saya nak isi zon Pantai Timur? Boleh, tak ada masalah. Andai kalau anda dipanggil temuduga ke Terengganu sebagai contoh, anda dah berada di sana, jadi tak ada masalah lah kalau untuk hadir ke sana. Dan seterusnya boleh buat seterusnya. Tak boleh lah. Sebab dia wajib 6. Wajib 6. Okey, kita isi je lah. Isi je. Bukan susah pun kan, isi je. Pilih je mana-mana. Kan, tak payahlah nak fikir sangat. Sebab apa, keputusan pun belum keluar lagi. Kan, merit pun belum ada. Okey, zon temuduga, saya kata tak tengah. Berat berapa? Katakan berat saya 90 kilo. Okey, katakan tinggi saya. Okey, seterusnya. Okey, siap. Apa tu? Okey, teruskan. Dan saya setuju. Siap. Tanah. Mudah saja kan? Apa dah hal? Ini bermaksud anda telah pun siap membuat permohonan. Jadi, tak ada masalah kan? Okey. Selamat memohon UPU baru.